Bila Abu Izzah bagi alasan kali yang kedua, Nabi kata, "Ham, kena aku kali kedua dah ni. Ke alasan kali kedua ni aku tak terima dah." Nabi suruh para sahabat bunuh Abu Izzah. Lepas Abu Izzah dihukum bunuh, baginda bersabda, "La yuldagul mu'min min juhri wahidin marratain." Nabi kata orang beriman dia takkan kena patuk binatang besar dalam lubang yang sama dua kali. Faham cerita tu? Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Hadis yang kita baca malam ni nak mengajak kepada kita satu prinsip. Nama kata orang beriman, dia tak boleh biar diri dia kena dua kali dengan benda yang sama. Contoh paling simple kita bagi. Contoh ni saya rasa semua bukan kena belakang dah. Ayah-ayah yang ada di sini, ada kawan yang jenis suka hutang kita. Ni contoh-contoh simple ya. Kiaslah dengan benda lain. Hamba Allah tu hutang kita dah. Berapa Ustaz? 1,000. Dia janji kata 2 minggu lagi dia bayar. Kita pun tak apa, tunggu 2 minggu dia tak bayar. Tunggu sebulan dah, setahun dah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak bayar Ustaz. 4 tahun tak bayar 1,000 tu. Dia lupa, kami hak bagi duit ni ingat lah Ustaz. Kan? Kena dah hamba Allah tu sekali, 1,000 tu kena dah. Tengok-tengok Ustaz, dia main lagi sekali Ustaz. Oi. Dia main rumah kita. Dia kata, "Mat, aku nak pinjam 500 boleh?" Hari tu 1,000 kena lah. Kali kedua dia main, "Aku nak pinjam 500 boleh tak?" Kita pun jawab, "Hutang 1,000 hari tu pun tak bayar ni." Dia kata macam ni, "Aku pinjam 500 ni, nanti kalau aku dapat duit aku bayar dua-dua sekali. Nah, hak hutang 1,000 pun aku bayar, hak 500 ni pun aku bayar." Faham masa tu? Ayah-ayah masa tu kalau kena masalah ni, ayah-ayah masuk dalam rumah, pergi ambil 500, pergi bagi kat dia. Sebab percaya apa dia cakap. Ayah-ayah kalau percaya apa dia cakap, ambil 500 pergi bagi kat dia, ayah-ayah adalah manusia yang cukup tak cerdik. Pasal dulu kenal dah. Macam duk kena dah hanya nampak gaya. Tak boleh. Dulu kena dah Ustaz, dia pinjam tak bayar. Kali ni dia main cakap pula. Dia kata, "Aku pinjam kali ni mak, aku bayar hak kali ni dengan hak 1,000 dulu. Aku bayar dua-dua sekali." Kita kalau percaya, ibu-ibu di belakang kalau percaya cakap hamba Allah ni, kita adalah manusia yang cukup tak cerdik. Pasal kita biar diri kita kena 2 kali dengan masalah yang sama. Habis tu tak boleh bagi Ustaz, jangan bagi. Habis tu dia nak juga Ustaz, dia nak abang dia. "Hang bayar 1,000 dulu, aku bagi pinjam 500 pula." Islam ajak macam tu Ustaz, no? Islam ajak macam tu. Ayah-ayah yang ada di sini, anak kita pergi sekolah, cikgu cukup isap rokok. Contoh, tak ada kena-mengena dengan siapa ni. Anak kita, cikgu di sekolah cukup anak kita, tangkap anak kita sebab isap rokok. Kita pun pergi ke sekolah, cikgu pun habang lah, anak pakcik isap rokok sekian-sekian, naik atas shilling lah, apalah dia cerita lah. Anak kita pun dah cikgu panggil tu, dia main depan kita, dia duk teriak buat ayat mata dia tu lah, duk teriak, "Ayah cik tak mau buat dah, ayah cik tak mau buat dah, ayah cik minta maaf." Ya. Okey, kali pertama dia buat, kita boleh terima. Faham masa tu? Boleh terima. Tengok-tengok balik Ustaz, lepas 3 bulan kena cekup sekali lagi. Cikgu panggil kita pergi sekolah, pasal apa? Anak isap rokok kali yang kedua. Ayah pergi ke sekolah, anak kita main kali kedua. "Ayah cik, ayah minta maaf, ayah cik minta maaf, cik tak buat dah ayah. Ni minta maaf ni lah ayah, tersilap apa semua." Kali kedua dia buat benda yang sama. Ayah-ayah, ibu-ibu masa tu, anak kita duk merayu tu, kalau ayah-ayah, ibu-ibu percaya apa dia cakap, ayah-ayah adalah manusia yang cukup tak cerdik. Tu dia duk merayu, dia kata, "Ayah saya tak buat dah, ayah saya tak buat dah lepas ni ayah." Kita percaya cakap dia, kita adalah manusia paling tak cerdik. Habis tu nak buat apa Ustaz? Bagi hukuman dulu kat dia, baru percaya cakap dia. Ajak dia sikit dulu, baru percaya cakap dia. Ayah tak percaya dah cakap hang kali kedua ni, balik lu, handuh dia cukup-cukup lu, baru suruh dia mengaku. Sungguh tu lah. Kalau kita pergi percaya, kita kata, "Tak apalah, ni last nah, lepas ni jangan buat dah nah." Duk pergi percaya begitu, kita lah manusia paling tak cerdik ni. Faham ke bahasa saya tu lah? Yang ni yang diajar oleh Islam. Kita hidup atas muka bumi, kena ada prinsip. Prinsip kita apa? Jangan biar diri kita kena 2 kali tu. Dulu masuk dah skim cepat kaya di Kulim, contoh.
Dulu masuk dah skim cepat kaya tu, masuk dah. Boh Ustaz oi, rendam Ustaz oi. Berapa banyak? 300,000 Ustaz oi. Rendam masuk dalam skim cepat kaya tu. Orang duk bagi tahu lama dah. Mana-mana pelaburan yang menjanjikan keuntungan tetap. Ayah-ayah buat masuk satu jumlah duit, ibu-ibu masuk satu jumlah duit, dia bagi tahu kat kita, kamu jangan susah hati, kamu sebagai pelabur jangan susah hati, tiap-tiap bulan kamu pergi tekan saja di bank, tiap bulan akan masuk RM500. Mana-mana pelaburan yang menjanjikan pulangan tetap, menjanjikan keuntungan yang tetap tiap-tiap bulan masuk ni, pelaburan tu tipu maknanya. Faham bahasa saya tu salah? Tipu. Mana ada pelaburan yang bila kita masuk dia bahasa kampung kita sebut, mana ada pelaburan jamin dah keuntungan? Tak ada. Pelaburan ni kadang untung, kadang rugi. Mana ada pelaburan yang janji siap-siap keuntungan? Ni kita melebok, dia kata kamu jangan susah hati no. Tak payah susah hati. Ujung bulan tekan duit dia, duit akan masuk. Lah. Kita percaya benda tu, rendam 300,000. Tengok-tengok kena. Kena dah. Dia tu macam kena dah aja nampak gaya. Tak kena. Kena dah 300,000 tu. Tengok-tengok Ustaz oi, Allahu Akbar. Dalam keadaan duk kena tu, maki ni bukan nak dah, maki tu. Kan nak pumpang. Tengok-tengok dia buka pula kat Sungai Ulang. Rendam pula. Lah. Dulu kan dah kena sekali. Jadi bila kali kedua buka, janganlah biar diri kita tu terkena kali yang kedua. Allah. Ni baginda sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita melalui satu sejarah. Abu Izzah mula-mula pergi mengaku kat Nabi, Nabi lepas. Kali kedua pergi merayu pada Nabi, Nabi tak layan dah. Nabi hukum bunuh tu. Pasal apa Ustaz? Orang beriman jangan biar diri dia kena 2 kali. Sebab tu ayah Abu Usilan ambil benda-benda macam ni lah. Ambil Usilan lah. Dulu duk kena dah Usilan. Duk kata harga minyak tak naik. Tak upaya, minta maaf kan, saya jenis tak upaya. Tak sebut dia duduk merengkam dalam perut tu. Bila sebut dia puas. Lepas nak marah-marah lah macam kan. Dulu duk janji harga minyak tak naik, dulu duk janji harga barang tak naik, dulu janji sekian-sekian. Kita pun ikutlah Ustaz ai. Kita pun sokong lah. Tu bahasa mudah dia lah. Pasal apa Ustaz? Pasal dia janji sekian-sekian. Tengok-tengok dia bohong kita hidup-hidup. Hak nu naik, hak ni naik, hak ni tak betul, hak nu tak betul. Dia bohong kita hidup-hidup. Kena dah sekali, kena dah. Tengok-tengok selepas 5 tahun Ustaz, Allahu Akbar. Kalau kita orang yang beriman, kita takkan pilih hak bohong kita tu. Kalau betul kita orang mukmin, kita betul orang beriman, kita takkan pilih dah manusia hak bohong kita tu. Kita akan pilih hak lain. Tapi mengan tak apa cerdik Ustaz, dia pilih juga. Sini tak ada tu je mana kata tu lah. Sini okey, sungguh. Ni Nabi besar ni, jangan biar diri kita kena 2 kali lah. Sebab tu boleh faham kot Ibu Sekalian noh. Nah, ayah-ayah ibu sekalian ambil benda ni, pakai dalam kehidupan kita. Ayah-ayah ada isteri di rumah serupa, pakai kaedah ni juga. Ibu-ibu ada suami di depan ni, pakai kaedah ni juga. Kita ada masyarakat di keliling kita, pakai kaedah ni juga. Jangan biar diri kita kena 2 kali benda yang sama. Boleh faham cakap tu? InsyaAllah ambil pengajaran sama-sama. Baik.